Untuk membina sebuah sisi 4 selari dengan PQ bersamaan 1.5 cm, PS sama dengan 2 cm dan sudut SPQ bersamaan 60 darjah. Langkah yang pertama ialah dengan melukis tembereng garis PQ sama dengan 1.5 cm. Okey, kita lukis tembereng garis, letakkan P, ambil pembaris, ukur jarak 1.5 cm. Memotong garisan tersebut Q. Langkah, so kita akan dapat PQ sama dengan 1.5 cm. Langkah yang kedua ialah dengan membina sudut P, sudut SPQ bersamaan 60 darjah. Okey. Letakkan jarum tajam pada P. Okey. Sama ada nak gunakan bukaan tadi, boleh juga. Okey. Tanpa mengubah jejari tersebut, buat satu lengkuk pada lengkuk yang pertama tadi. Tandakan dengan cantumkan titik baru tersebut dengan P. Maka kita akan dapat sudut 60 darjah. Langkah yang terakhir ialah dengan membina PS bersamaan 2 cm. Okay, dengan menggunakan ambil pembaris, ukur 2 cm. Okey. Letakkan jarum pada P. Buat satu lengkuk yang memotong garisan sudut 60 darjah. Tandakan dengan titik S. Okey. Maka kita akan dapat jarak PS bersamaan 2 cm. Langkah yang seterusnya, untuk mendapatkan sisi 4 selari, okey, ambil jangka lukis dan ambil bukaan yang pertama tadi untuk mendapatkan 1.5 cm dan bawakan jarum tajam tadi pada S dan bina satu lengkuk di sebelah kanan. Seterusnya, bawa jarum jangka lukis ke P dan ambil bukaan 2 cm. Okey. Bawa jarum tersebut di Q dan bina satu lengkuk yang memotong lengkuk yang kita bina sebentar tadi. Dan tandakan dengan huruf R. Langkah yang terakhir, sambungkan titik SR dan juga RQ. Okey, kita akan dapati bahawa jarak SR bersamaan 1.5 cm dan juga RQ bersamaan 2 cm.
meter. Sekian, selamat mencuba.